Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi hari ini 29 April 2025, dah hujung dah bulan April. Jadi 29 April 2025, sebentar tadi YB Fadlina Siddiq telah menyatakan dua perkara, iaitu yang pertama untuk memastikan ID aktif murid. Pengukuran penggunaan aktif bagi murid diukur berdasarkan data ataupun transaksi, di mana yang pertama murid tu berkongsi bahan pembelajaran bersama dengan murid-murid yang lain. Yang kedua, murid melaksanakan tugasan dan menghantar tugasan kepada guru. Dan yang ketiga, menggunakan aplikasi dalam pelantar delima tu sekurang-kurangnya 3 kali seminggu ataupun 6 kali sebulan. Okey, jadi untuk mendapatkan penggunaan aktif dalam kalangan murid, saya bagi contoh, murid boleh menggunakan Google Classroom, membuat tugasan yang diberikan oleh guru dan menghantar tugasan, di mana berlaku interaksi dua hala lah antara guru dan murid. Barulah murid tu dikira sebagai melakukan satu transaksi yang aktif. ID aktif murid itu bertambah ataupun menggalakkan penggunaan delima di kalangan murid. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah pelancaran delima Flix. Okey, untuk hari ini saya nak mengajak guru-guru, especially kepada guru-guru di Melaka, mulai 1 Mei kita akan memulakan, iaitu setiap orang guru wajib minimum satu Google Classroom. Okey, jadi nak buka Google Classroom senang je sebenarnya, tak ada masalah. Okey, pertamanya ialah kita tengok di sini. Okey, saya keluar balik. Saya keluar balik sebab ada yang bertanya macam mana nak masuk delima kan. Okey, kita tengok saya type delima. Okey, bila sebut delima je dia akan keluar sebenarnya delima 2.0. Klik pada delima 2.0 tu. Bila klik pada delima 2.0, dia akan keluar yang macam ni. Jadi gunakan ID, klik here to login. Kemudian pilih kita punya ID, masukkan ID kita ataupun sebab yang ni saya memang dah simpan dalam ni, jadi memang saya terus masuk je lah. Okey, jadi dia akan keluar paparan yang macam ni. Baik, cuba tengok yang dekat tengah-tengah tu, yang bahagian atas tu, kita ada Google Meet, kita ada masuk Classroom, dan kita ada tonton delima Flix. Baik, yang ini kita nak tengok macam mana nak buka Google Classroom. Baik, okey. Jadi selepas kita tengok Google Meet, masuk Classroom, delima Flix ni, kita klik pada masuk Classroom. Alright. Bila masuk kepada Classroom, kita akan nampaklah paparan ni. Kalau cikgu tak ada Google Classroom lagi, memang kosong lah sini, kan? Okey, baik. Jadi kita tengok ada tanda tanda tambah dekat bahagian sebelah kanan atas. Nampak Okey, saya ulang balik lagi sekali. Create or join a class. Kalau untuk cikgu, kita create class. Kita create class. Dia ada join, dia ada create. So kita create class. Bila create class, letaklah nama kelas. Katakanlah nama kelas apa? Kelas ni. Kita letak nama kelas apa? Kelas 1 Arif. Alright. Kemudian section, subjek. Ni kalau cikgu nak letak subjek. Ini optional, ini tambahan. Okey. Baik, jadi terus create je. Bila create, kan, dia akan keluar paparannya macam mana? Dia akan keluar paparan macam ni. Kelas 1 Arif. Jadi header dia ni kita boleh modify, kita boleh buat apalah. Apa yang kita nak bagi kepada murid ialah ini kelas code ni. Okey, kelas code. Jadi kalau murid dia akan apa? Okey, jap saya patah balik ke mari. Okey. Saya klik balik yang ni tadi. Baik. Kalau murid dia akan klik pada, dia ada satu je, join class. Join class. Okey, kita kembali kepada kelas 1 Arif. Jadi kita ada dua cara. Nombor satu, kita copy class invite link. Link ni masuk dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram kelas-kelas kita, ataupun kita copy class code, suruh murid kita join
menggunakan kod ni. Ini kod dia. Inilah kod dia. Alright. Jadi bila kita bagi kod ni ataupun kita bagi link kepada murid, kita boleh pantau tengok berapa murid kita yang dah ada. Alright. Macam sebagai contoh, saya ambil satu ni, bimbingan teknologi pendidikan untuk satu sekolah menengah di sini. Kita boleh tengok dekat bahagian mana. Cuba tengok stream, classwork, people. Jadi kita boleh tengoklah berapa orang anak murid kita yang dah masuk, kan? Kalau yang tak masuk lagi, kita kejar dia bagi masuk. Okey, kalau dia tak boleh masuk juga, kita tanya dia kenapa tak boleh masuk. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita boleh tambah cikgu. Katakanlah cikgu nak tambah cikgu lain. Nak tambah cikgu lain ataupun orang lain untuk bantu cikgu ataupun duduk dalam satu kelas yang sama, ataupun cikgu nak susun supaya cikgu-cikgu yang subjek ni semua duduk dalam satu kelas pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi ada lagi satu button yang kita nak beritahu, enable guardian access. Jadi boleh minta email daripada ibu bapa anak-anak ataupun penjaga anak-anak, murid-murid kita. Boleh kita klik dekat sini, kita masukkan enable. Bila kita klik enable, kita boleh masukkan email, email guardian. Maksudnya kita kalau macam contoh, kita ambil satu nama, katakanlah kita invite guardians. Bila kita invite guardians, kita masukkanlah nama email alamat email ibu bapa tu. Okey. Jadi itu saja daripada saya untuk hari ini, untuk membantu anda semua. Jadi kepada guru-guru di Melaka, pastikan satu Google Classroom minima untuk setiap orang guru. Okey. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua. Kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Subscribe, share, follow dan repost. Bye-bye.